Allahu Akbar. Itu wayang syurga dalam botol yang buat saya begini. Tak sangka lah kan, macam Ken, saya rasa dia first time berlakon kan. Rupa-rupanya pandai pula dia tu berlakon. Saya first time juga nampak Sakinah berlakon. Ya, memang saya tak sangka. I mean, I only know them as influencers. I did not know they're good at acting ke apakah begitu. Allahu Akbar. Ini saya punya review lah, ulasan saya yang ikhlas, yang fresh, baru keluar dari panggung. It's a local movie, arahan Abby Cornelis. Ken pun berlakon sebagai the journalist. Sakinah, Masya Allah, dahsyat lah. Sakinah pun berlakon. Actually, semua orang yang berlakon dalam filem tu memang I would say berjaya. Tak ada saya rasa awkwardness. I can feel what they were acting sampai ke jiwa saya. Inilah bani lakonan diorang ni tadi memang berkesan bah, sampai saya masih lagi di dalam sini menjiwai watak-watak tu semua. It's a local movie yang memang layak untuk kita sokong. Syurga dalam botol ni, it's not a waste of time, it is worth your time. Saya tak pernah tengok trailer dia. Saya tak pernah tengok trailer movie Syurga dalam botol ni. So I had no idea apa yang saya mau expect daripada movie ni. Is it horror ke apakah? Saya memang tidak tengok trailer, tak sempat. And then saya datang and then saya tengok, I gave it a chance to watch. It is worth my time, alhamdulillah. This one guy, ada satu lelaki ni di Tawau, lahir di Tawau, membesar di Tawau, kehidupannya di Tawau sahaja, tidak pernah keluar sebab dia tidak ada dokumen. Dia punya luahan tu kerana tiada dokumen, dia tak boleh sekolah, dia tak boleh berkahwin dan segala-galanya lah. Bapak dia lokal, mama dia yang dari Indonesia. Kahwin kampung, kahwin tak pernah didaftarkan. So bila kahwin kampung yang tidak pernah didaftarkan, jadi tidak ada sijil nikah. Kemudian melahirkan anak-anak tak dapat dokumen. Gitulah, dia tak mau berkahwin walaupun dia ada suka satu perempuan ni. Oleh kerana dokumen dia sendiri tak dapat urus, jadi dia nak mau mengheret seorang wanita yang dia sayang, kahwin dengan dia. Perempuan tu sanggup kahwin kampung, tapi dia nak mau benda tu berulang lagi, yang mana perkahwinan tu menjadi illegal, tidak dapat didaftarkan. Nanti anak-anak lahir tidak dapat daftarkan, dia berpanjangan generasi ke generasi. Ini movie Syurga dalam botol ni memang dekat di hati saya, especially because saya banyak urus kes-kes begini. Kesian diorang, kehidupan diorang macam mana bila diorang tak boleh pergi sekolah, tak boleh dapat pekerjaan, ni hidup dalam ketakutan sebab takut kena tangkap oleh pihak berkuasa anytime, di mana-mana. Kehidupan begitu. Diorang kahwin kampung tak daftar, lepas tu lahir anak tak didaftar. Allahu Akbar. Isu stateless children ni isu yang sangat-sangat serius sebenarnya, yang there has to be a very strong political will untuk to put an end to it. Dia tak boleh dijadikan masalah yang kita terus-terus tutup sebelah mata, buat tak tahu. Itu wayang syurga dalam botol yang buat saya begini. Aduhai, memang jalan cerita tu berkesan. Memang orang punya lakonan tu, tak sangka lah kan, macam Ken, saya rasa dia first time berlakon kan. Rupa-rupanya pandai pula dia tu berlakon. Saya first time juga nampak Sakinah berlakon. Ya, memang saya tak sangka. I mean, I only know them as influencers. I did not know they're good at acting ke apakah begitu. Allahu Akbar. So you guys, as you can see, this is evidence yang wayang syurga dalam botol memang best. Pergilah tengok. InsyaAllah selain kita berhibur, ada juga kita dapat membuka kita punya minda, you know, things that are real in this life. The long due issues yang kita hadap di Sabah ni. Sabah kita lah saya rasa yang paling banyak tahu pasal stateless children. So go watch. Akan ditayang bermula 9 Oktober. Alamak, saya low bat.